Hai, saya Nur Diana Nawar Ibrahim, rangkuman berita Malaysia Now hari ini 21 November. Bekas orang kuat Anwar Ibrahim, Ezam Nur berkata Presiden PKR itu menggunakan strategi persepsi untuk kekal relevan, termasuk menganjurkan perhimpunan besar-besaran lebih 2 dekad lalu untuk menunjukkan rakyat bersama beliau. Dalam temu bual bersama Malaysia Now, Ezam berkata beliau diajar Anwar bahawa perhimpunan merupakan senjata mencabar kerajaan. Bagaimanapun katanya senjata itu memakan tuan apabila perhimpunan turun Anwar pada Julai lalu menyaksikan puluhan ribu berkumpul dan ini tidak disenangi Perdana Menteri. Dan kalau ikut formula Anwar, case finish. So itu yang disebut saya. Kita nak jatuhkan Mahathir, kita kena feel dalam mereka. Penuh dalam mereka, tumbang orang tua tu. Itu dia punya formula dia, itu dia punya benchmark dia. Jadi saya boleh gambarkan sekarang Anwar berada dalam keadaan yang ketakutan. Dalam satu lagi kritikan terhadap pentadbiran Anwar Ibrahim, bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mencabar cyber trooper untuk menyerangnya dalam isu perjanjian dagang dengan Amerika. Ia sekaligus merupakan pengakuan mengenai kewujudan askar upahan cyber untuk menaikkan imej Perdana Menteri, seperti mana didedahkan Malaysia kini. Dalam laporannya, portal itu berkata sebanyak 263 akaun palsu terlibat dalam kempen tersusun melonjakkan sokongan terhadap Anwar di Facebook rasminya. Saya sekarang tunggu apa reaksi cyber troopers kerajaan yang selama beberapa minggu mengecam dan memaki hamun kami. Di mana mereka apabila Zafrul sendiri mengesahkan perkara-perkara yang kami utarakan sebelum ini. Seorang pemain pasaran saham Victor Chin yang membawa masuk Farhash Wafa Salvador sebagai pemilik saham syarikat MMAG dikatakan meninggalkan negara bagi mengelak tangkapan pihak berkuasa Malaysia yang sedang menyiasatnya berhubung beberapa kontrak melibatkan NextG, sebuah syarikat yang diberikan kontrak lumayan membekalkan mykat kepada kerajaan. CNA berkata hubungan antara Victor dan Farhash mula merosot, mendorong Chin untuk mencari pembeli lain bagi rangkaian syarikatnya. Pada 17 November, NextG mengumumkan Victor telah meletakkan jawatan. Susulan itu, seorang lagi orang kuat Anwar, Ishak Ismail, telah mula bertapak dalam NextG, mencetuskan perselisihan dengan Farhash. Menurut laporan itu, ia memetik sumber yang berkata Ishak telah mengambil alih 25% kepentingan dalam NextG bernilai 300 juta ringgit.